Yang tak sabar nak raya, makan lemang dan juga rendang boleh singgah sini. Lemang Bosku. Ada rendang ayam, ada rendang daging dan berbagai lagi. Barulah ada feel nak raya tu kan. Oh ya, aku sekarang berada di Bazar Ramadan Taman Delima. Tengok rendang dia pun dah tahu banyak bahan-bahannya tu. Selain daripada rendang, ada juga ni asam pedas ikan jenaha. Bolehlah buat berbuka ataupun bersahur nanti. Besar-besar juga potongan isi ikan tu ya. Korang tengok sendiri ni ada sindarai harga dekat situ. Bolehlah korang bajet. Kat depan meja ni pun ada juga yang telah di packing ya. Selain daripada sedap, lemang ni menggunakan daun lerek. Tak perlu kita nak belah lagi. Tarik aja daunnya, keluarlah lemang tu ya. Jadi pada yang berada di sekitar dengannya, apa tunggu lagi geng? Boleh terus